Katanya kedai ni legend 60 tahun dah. Habis saya mari di Bandar Tumpak, Kelantan. Nak rasa nasi Sumatera hok sohu sekali di Tumpak, Kelantan ni. Nasi Muji. Nampak ramai beratus sedap ni, kita nak try dah. Pakai sini ke? Pakai sini. Tahu gapo sedap sini? Balik ni. Biasa daging ada pakai. Daging. Air kuning ni. Ni yang panggil kutuk kuning ni. Kutuk kuning. Nak try kutuk kuning so. Kutuk kuning. Ni kutuk kuning. Kita ni baru tengok kutuk kuning. Ya. Kita buat kopi sini dah. Boleh deh. Boleh. Kutuk kuning. Bagi kau lagi. Tu lepung. Lepung. Lepung kalau orang luar dia panggil paru. Oh, jalan. Paru. Baca. Gapo lagi hok kalau makan sini. Banyak buat ada ke ni? Banyak buat ada ke? Gini tak ada ke? Ya. Oh. Boleh lah. Boleh lah tu. Boleh lah. Boleh lah. Sayur. Sayur boleh. Sama boleh ke? Boleh. Kuah sapu lah. Kuah campur dah. Dekat kiri nak kan ni? Bu. Kebil ni. Boleh. Oh, banyak lah. Ni. Okey, beres. Ni habis saya ambil lauk. Ni panggil ayam kerutuk. Lepas tu ada pelepong ataupun paru, ada ikan bilis sikit, sayur. Inilah nasi Sumatera Muji Tumpak. Katanya kedai ni legend 60 tahun dah beroperasi. Tapi kedai ni kedai baru. Bisa dulu pernah cari juga kedai tu. Tak ada, lama dah tutup. Dia rupa-rupanya pindah dekat sini ni. Jalan Pasar Besar Lama Tumpak. Boleh cari ni. Ni sedap ni. Kedai legend ni 60 tahun. Bismillah. Sedap sangat. Saya pernah mari dulu awal tahun 2000 lah lebih kurang. Tapi kedai lama. Rasa sama lagi lah. Alhamdulillah. Katanya nama Muji ni dia ambil nama seorang Indonesia daripada Sumatera. Dia ni yang kata bagi resepi nasi Sumatera. Nasi Sumatera ni hanya ada di Kelantan saja. Kalau negeri lain tak ada dah. Nasi Padang banyak. Nasi Padang lain, nasi Sumatera lain. Okey.